Saya sama saja seperti insan-insan lain. Dan saya tak pernah termimpi untuk menjadi terkenal atau menjadi seorang penyanyi, menjadi artis. Asal-usul ni, saya berasal dari Felda, Taib Andak, Kulai Johor. Dan saya dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pada 25 Ogos 1981. Saya pernah merantau ke Kuala Lumpur. Saya bekerja di hypermarket. Hypermarket K4 di Subang Jaya. So kat situ saya belajar bagaimana susahnya mencari duit. Menyanyi ni saya minat juga. Tapi saya dulu saya didedahkan dengan lagu-lagu nasyid. Nasyid kalau dulu kat sekolah biasa nyanyi lagu-lagu nasyid. Adalah kumpulan nasyid Mahaban. Kemudian didedahkan dengan musabaqah Al-Quran. Biarkan aku sendiri melewati sepi dalam hidup saleha. Biarkan aku sendiri meratapi nasib dalam kelintasan leha. Biarkan aku sendiri menerima sisa hidup saleha. Biarkan aku sendiri meratapi nasib dalam kelintasan leha. Nak kata susah tu tak adalah susah sampai tak makan, kan? Masih ada lagi rezeki untuk makan, untuk teruskan hidup. Tapi kata pendapatan tu tak lebat dah, kan? Masa saya sekolah dulu, mak saya pun bekerja tau. Mak saya bekerja di kebun sayur kepunyaan orang yang berbangsa Cina. Dengan gaji mak saya masa tu, mak saya cakap sehari RM5, RM6. Kerja dari pukul 7 sampai pukul 12 tengah hari. RM6. Yang tu saya ingat sampai sekarang. Kan? Susah payah mak saya tu. Saya okey je. Pasal apa saya minta mak saya cuba dapatkan. Kan? Masa tu mana kita fikir susah apa semua, kan? Kita fikir okey je. Sekolah ada duit, ada 50 sen, ada RM1 pergi sekolah masa tu dah besar dah. Kan? Dah dapat nasi lemak dengan air semua dah. Si ayam lagi. Bintang paling popular anugerah Bintang Popular Berita Harian 2006 jatuh kepada Mawi. Yang dikejar dalam hidupmu, berkali ku kata padamu, kita singgah di dunia yang sementara, penuh tipu daya. Saya macam inilah, saya dah banyak merantau berjalan ke luar negara, macam-macam tempat saya pergi. Tapi tempat yang paling tenang adalah di kampung saya, di belakang rumah saya.
tempat paling tenang sekali. Lagi satu, kolam mancing, tempat saya selalu mancing. Itu tempat yang paling tenang sekali lah. Banyak kenangan-kenangan yang saya tak dapat lupakan lah sepanjang saya dibesarkan di kampung saya lah. Kemenangan ni sebenarnya bukan untuk saya saja. Sebenarnya kemenangan ni adalah untuk anda semua. Kasih di hujungnya nyawa, rasa ingin dimanja, perasaanku. Memangnya perubahan tu menjadi satu kejutan buat saya. Perubahan yang amat besar dalam hidup saya. Dan nak tak nak saya kena terima benda ni. Pasal mula-mula saya mula-mula tu susah juga saya nak sesuaikan diri saya dalam keadaan yang tiba-tiba bertukar. Saya ambil masa lebih kurang 3 bulan untuk saya kata balancekan diri saya ni. Pesanan arwah bapa saya lah, dia pesan kat saya, walaupun dah dikenali, kita kena rasa seperti biasa je, seperti orang lain juga. Kena rasa seperti sebelum masuk rancangan realiti tu. Dan dia selalu pesan kat saya supaya jaga tingkah laku lah, dan sentiasa buat baik pada semua orang lah. Dari segi kehidupan yang sebelum ni, kemana saja saya pergi, apa saja saya buat, tak ada orang nak peduli. Tapi lepas keluar daripada program realiti tu, apa saja yang saya buat, orang nak beritahu. Kemana saja saya pergi, ada je mata yang melihat, dan akan jadi bahan cerita. Saya dan Mawi dulu dan Mawi sekarang, bagi saya sama je. Dia pada watak, perangai dia still macam dulu juga, walaupun sekarang dia jadi artis. Cuma dari segi pakaian lah sikit dia ada up to date dengan mungkin dia pada segi cakap dia, tu dia ada apa, perubahan dari situ lah. Mawi dia seorang yang lurus lah. Dia tak ada, dia buat benda tu, satu benda-benda tu, satu kerja tu dia akan lurus lah. Macam mana lurus? Jujur. Jadi dia apa dia rasa dia nak buat, dia buat. Yang penting benda tu baik lah pada dia. Saya kenal dia mula-mula first time dia datang KL, dan dia kerja di salah sebuah hypermarket di Suruhanjaya. Dari situ lah saya mula-mula kenal dia. Saya doakan dia semoga akan lebih berjaya untuk masa akan datang, dan sentiasa berusaha lah.
Okeylah, saya amat berterima kasihlah pada penyokong-penyokong yang banyak menyokong saya sejak saya dalam program reality itu sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Cuma saya tak dapat nak membalas lah jasa orang ramai yang banyak menyokong saya lah. Kan? Nak balas jasa mereka ni bukan mudah. Apa yang boleh saya buat, apa yang boleh saya ucapkan, ucapan terima kasih lah banyak-banyak, dan tak lupa jasa ibu bapa saya. Saya dapat rasakan doa mereka sebenarnya. Doa mak bapak kita ni sebenarnya yang membuatkan saya berada di sini hari ni ya. Dan tu saya cakap tadi, bila nak balas jasa ni bukan mudah lah. Mungkin dengan buatkan rumah baru tu saya rasa tak terbalas lagi jasa mereka lah. Cabaran. Sebenarnya cabaran dia banyak. Mula-mula saya nak pergi uji bakat. Mula-mula tu bukan dari diri saya. Bukan saya yang mahu pergi uji bakat ni. Sampai satu hari sahabat saya ni ajak saya pergi. Dia kata besok ada audition. So okeylah, saya ikutlah. Saya pergilah. Sampai sana, alhamdulillah, dengan mudah saya dapat daftarkan nama saya. Kemudian dalam pemilihan lagu tu ada pula satu lagu ni yang saya biasa menyanyi. Jadi benda tu tak nampak masalah lah. Bintang paling popular, anugerah bintang popular Berita Harian 2007 jatuh kepada Mawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Syukur alhamdulillah kerana limpah dan kurnia saya sekali lagi berdiri di atas pentas yang berprestij ini, dan ucapan terima kasih saya yang tidak terhingga kepada Mawi FC dan kepada semua masyarakat Malaysia, peminat-peminat yang masih setia lagi memangkah nama MAWI Mawi. Okey, mula-mula saya nak terima benda ni, saya jadi fobia nak keluar rumah. Mula-mula dulu. Saya takut nak tengok orang. Saya tak tahu kenapa. Tu saya cakap tadi, saya ambil masa 3 bulan untuk saya biasakan diri saya. Walaupun saya kena keluar bekerja ni, tapi saya fikirkan saya takut tengok orang. Saya tak tahu siapa. Saya takut sendiri, ataupun saya takut diri saya sendiri ke, saya takut dengan orang ke, saya tak pasti. 3 bulan saya nak terima benda tu. Kan? Bila duduk kat rumah tu, bila buka TV, buka surat khabar, tengok muka kita, air mata tu dia keluar sendiri tau. Dia tak, bukan paksaan yang keluar tau. Saya tak tahu air mata apa tu. Air mata apa? Mungkin tu air mata terharu. Air mata terkejut agaknya. Masa jadi peserta saya hanya jadi diri saya sendiri. Masa saya dalam program reality tu, saya tak pernah fikirkan apa yang terjadi kat luar. Masa tu pun, masa saya dalam program tu saya tak boleh tengok TV, tak boleh dengar radio, tak boleh baca surat khabar. Apa-apa yang terjadi di luar, saya tak tahu apa-apa selama 3 bulan. Selepas 3 bulan tu, bila saya keluar, apa dah jadi ni? Kan? Tapi masa tu pun saya dapat rasakan, masa setiap minggu di konsert, saya dapat rasakan jeritan orang ramai itulah yang buat saya rasa tak semena-mena bulu roma kita semua naik di semua. Kalau saya tak jadi selebriti, mungkin saya sekarang menjaga harta pusaka bapak saya.
kebun kelapa sawit. Pasal arwah bapa saya meninggalkan kebun kelapa sawit, ladang kelapa sawit untuk keluarga saya lah. Jadi saya anak lelaki tunggal. Saya lah kena mewarisi kebun kelapa sawit bapa saya tu. Sebab dengan hasil kelapa sawit ni lah saya dibesarkan, disekolahkan. Sekarang saya mau terus fokus pada nyanyian lah. Saya sekarang ni sedang cari single, lagu yang saya tak pernah nyanyi sebelum ni. Saya dah cuba macam-macam jenis lagu, pop rock, lagu ballad. Mungkin saya lepas ni nak cuba cari lagu Arab hip hop. Hip hop. Saya nak cuba cari satu benda yang lain lah, yang satu yang baru lah. Dan sekarang ni saya dah mula berkecimpung dalam bidang penerbitan. Dan selain tu juga saya sedang mengusahakan Medan Selera, kedai makan lah di Johor Bahru. Dan selain tu berlakon sikit-sikit lah. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada peminat pada sahabat-sahabat saya yang banyak menyokong, kepada penyokong-penyokong saya yang banyak beri sokongan dari dulu hingga ke hari ini. Dan tak lupa buat semua kru-kru yang terlibat dalam program ni, TV9, saya harapkan semoga semua selamat, ceria dan selalu doakan karier saya lah. Kian jauh, kian hilang kasih antara kita. Nampak tenang pada zahirnya, tapi batin tersiksa. Yang terguris tak nampak di mata, yang terhiris terluka. Sesekali terbit air mata, tahan sebab